Assalamualaikum, Assalam Malaysia Madani. Saya Hikmah Juni Fokus. Minggu ini 3 minit bersama Japan. Projek Pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo LPB melibatkan pakej kerja WP6, 7 dan 8 bagi jalan lingkaran luar Kota Kinabalu dijangka akan mengurangkan sehingga 30% kesesakan lalu lintas di bandaraya tersebut. Dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun 2026 merangkumi laluan utama dari Putatan ke Jalan Norawat. Projek LPB sepanjang 41.7 km itu kini telah mencapai tahap siap 80%. Penolong Pengarah Cawangan Pembinaan dan Pemantauan Sektor Lebuh Raya Pan Borneo, Ahmad Nazrul Madri berkata, sebahagian laluan telah pun dibuka kepada umum sekaligus memudahkan pergerakan pengguna jalan raya. Kita jangkakan 30% daripada kereta yang menggunakan laluan lama, jalan tuaran lama daripada area Berungis untuk ke Kota Kinabalu dan juga ke Inanam kebanyakannya. Kita akan nampak perbezaannya pada selepas ini siap. Trafik tu akan didivertkan melalui laluan Pan Borneo ini. Kita jangkakan sebanyak 30% daripada pengguna jalan raya akan menggunakan Pan Borneo daripada Ketiau hingga Berungis ataupun sebaliknya daripada daerah Tuaran ke daerah Putatan. Dalam pada itu, jalan lingkaran luar Kota Kinabalu ini juga dilihat mampu memperkasa produktiviti sektor perindustrian di samping merancangkan lagi ekonomi industri pelancongan setempat. Sebab laluan ni dia daripada sebelah KKIP, dia boleh menghubungkan terus kepada kawasan industri di kawasan Inanam. Ada laluan baru sehingga kawasan industri di sebelah Lokawi. Jadi laluan ni bukan setakat kepada industri pelancongan juga. So sekarang kita berada di kawasan-kawasan yang mempunyai pelancong yang ramai lah. Maksudnya yang paling hampir dengan Kota Kinabalu, Kokol. Untuk pergi Kokol, di bawah tu kita sudah bina Lebuh Raya Pan Borneo yang boleh directly naik ke Kokol. Seorang tidak perlu melalui daripada Inanam. Untuk rekod, sebanyak 4 pakej kerja Pan Borneo Sabah Fasa 1A telah siap sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna. Ia merangkumi laluan WP5 Dongongan Papar, WP27 Kampung Lot M, Batu 32, WP15 Tawau Sempurna dan WP21 Lahad Datu Bypass. Merangkumi 16 pakej kerja LPB Sabah Fasa 1A sepanjang 318 km kini mencatatkan kemajuan fizikal 84.2% dan dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2027. Sekian 3 minit bersama Japan, dapatkan info semasa dan perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.